Salam sejahtera dan salam pembacaan kepada barisan hakim yang bijaksana serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pergi ke kota membeli sasa, singgah sebentar di Pekan Lama. Semesta terakhir untuk kita pembuka bicara. Ilmu ditimba pengajaran bersama. Nama saya Angeline Loga Anak Jacqueline dari tingkatan 2, mewakili sekolah SMK Residobi. Hari ini saya ingin mengulas sebuah karya yang sangat memberi inspirasi kepada saya. Buku yang saya pilih untuk bicara buku hari ini bertajuk Semesta Terakhir Untuk Kita. Ia merupakan hasil karya penulis berbakat iaitu Ainul Farihah. Buku ini mempunyai ketebalan sebanyak 500 muka surat. Walaupun agak tebal, namun setiap halaman penuh dengan emosi dan pengajaran yang buatkan pembaca tidak jemu untuk terus membaca hingga ke penghujung cerita. Saya memilih buku ini kerana bahasanya yang mudah difahami, sesuai dengan peringkat umur, remaja serta jalan ceritanya yang dekat dengan realiti kehidupan kita. Selain itu, gaya penulis yang puitis dan menyentuh perasaan menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca pada waktu senggang. Secara ringkasnya, buku ini menceritakan tentang kehidupan remaja yang penuh dengan konflik, emosi persahabatan serta perasaan cinta yang tidak terungkap. Watak utama digambarkan sebagai seorang yang kuat, namun sebenarnya menyimpan banyak perasaan dalam diri. Hal ini menjadikan cerita lebih dekat dengan kehidupan sebenar remaja. Seterusnya, watak utama berdepan dengan pelbagai cabaran seperti salah faham dalam persahabatan dan tekanan perasaan. Situasi ini menguji kekuatan dirinya untuk terus bertahan. Pembaca dapat melihat bagaimana dia cuba menghadapi masalah walaupun dalam keadaan yang sukar. Selain itu, hubungan antara watak-watak dalam cerita ini berkembang dengan menarik. Nilai kasih sayang, kepercayaan, dan pengorbanan jelas ditonjolkan. Namun begitu, tidak semua hubungan berakhir dengan bahagia, yang menjadikan cerita ini lebih realistik. Di samping itu, tema kehilangan turut diketengahkan dalam cerita ini. Watak utama perlu belajar menerima kenyataan dan bangkit semula daripada kesedihan. Bahagia ini sangat menyentuh hati dan memberi kesan mendalam kepada pembaca. Akhir sekali, pengakhiran cerita ini sangat bermakna dan membuat kita berfikir tentang pentingnya menghargai masa bersama orang tersayang. Saya sangat tertarik dengan cara penulis menyampaikan cerita ini kerana ia bukan sahaja menghiburkan, malah membuka minda saya untuk melihat kehidupan dengan lebih positif. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada buku ini. Antaranya ialah kita harus menghargai orang yang kita sayang sebelum terlambat, kerana masa tidak akan pernah menunggu kita. Selain itu, kita juga perlu kuat dalam menghadapi setiap ujian hidup dan tidak mudah putus asa walaupun berdepan dengan pelbagai kesukaran. Seterusnya, buku ini juga mengajar kita tentang pentingnya kejujuran dalam hubungan serta keberanian untuk meluahkan perasaan dengan cara yang betul. Jelaslah bahawa setiap helaian buku ini membawa kita ke arah kematangan dalam berfikir dan bertindak. Pohon jejawi di tepi kolam, tempat berehat si burung punai. Budaya membaca janganlah padam, agar impian mudah digapai. Sekian sahaja bicara buku saya. Ingat rakan-rakan, buku adalah jendela dunia. Terima kasih.